Allah memberi rahmat kepada manusia, kepada sesiapa yang mengerjakan dosa, diberi peluang yang seluas-luasnya untuk bertaubat. Selagi dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada hari akhirat, sekiranya dia balik kepada Allah dengan iman itu, Allah mengampunkan semua dosanya, walaupun membunuh beratus-ratus orang, walaupun memakan riba berjuta-juta, berzina beratus-ratus kali, menipu dengan banyaknya. Dengan iman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, sedar dan insaf, menyesal di atas perbuatannya, Allah mengampunkan dosanya. Dengan dibuka pintu taubat yang seluas-luasnya, bermula daripada umur baliknya sehingga nyawa sampai ke halqam, bermula daripada masa dunia sehingga hampirnya kiamat matahari naik dari arah barat. Allah mengampunkan dosa kepada orang-orang yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.